Malaysia dipilih sebagai ahli Suruhanjaya Bebas Tetap Hak Asasi Manusia IPHRC Pertubuhan Kerjasama Islam OIC bagi tempoh 2025-2028. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan telah mengetuai usaha Malaysia melobi sokongan pada sesi pemilihan yang diadakan di luar mesyuarat Majlis Menteri-Menteri Luar ke-51 di Istanbul, Turki. Malaysia diwakili Profesor Emeritus Datuk Dr. Aisyah Bidin yang akan berkhidmat bagi penggal bermula Ogos ini. Kenyataan itu menyebut beliau mempunyai pengalaman dan pendedahan meluas dalam bidang hak asasi manusia dan kemanusiaan, terutamanya semasa berkhidmat sebagai Pesuruh Jaya Suhakam. Profesor Emeritus Datuk Dr. Aisyah juga pernah menjadi wakil Malaysia ke Suruhanjaya antara kerajaan ASEAN mengenai hak asasi manusia AICHR. IPHRC berperanan sebagai badan pakar bebas yang memberi khidmat nasihat kepada OIC dalam bidang hak asasi manusia.